Ni semua orang tunggu kau seorang ni, tahu tak? Alah, kau ni daripada airport lagi masalah kau ni. Alah, kau ingat comel ke? Kau beli apa? Ban ming. Beli lagi? Tadi tak beli lah. Oh ya. Guys, kita on the way nak pergi Golden Theatre Puppet Show. Kita akan jalan kaki ke sana. Straight je perjalanan kita akan lalu macam-macam kedai. Kita akan melalui tempat-tempat yang sangat-sangatlah banyak. Kita tak tahu dah, dia aja. The whole. Oh my god. Oh yo. Macam best di salon tu. Kameraman nak ikut ke? Alright guys, so hari ni, sekarang ni kita nak buat apa? Kita tengah on the way untuk pergi tengok Golden Water Puppet Show. Itulah orang kata apa, main event kita yang sebenarnya. Ada nama pun Kelab Teater. Kita tengoklah teater dekat sini, macam mana culture dekat sini, dia punya teater macam mana. So guys, macam mana? Kau rasa semangat tak nak pergi tengok kita punya, kita nak pergi show ni? Okay, let's go. Nampaknya kita dah semangat semua, kita gerak, let's go! Let's go. Alright guys, so kita dah sampai ke destination kita. Let's go. Let's go. Hey, tu. So kita baru habis kita punya aktiviti which is tengok Water Puppet Show. So dalam banyak tu aku rasa my favourite scene is the naga berapi. Yes, naga berapi guys, belum mercun dekat mulut. Naga berapi dalam air. Macam mana tu, kejap lagi kita akan paparkan video. Okay, next korang rasa scene apa? Dia punya favourite yang tahu tak yang ada tiba-tiba Phoenix tu tiba-tiba je dia. Baik. Bapak bertelur je yang kau ingat. Aduh. Tapi part tu macam amazing lah sebab dia main dengan lampu kan. Kita orang lampu kan. Okay, untuk yang next, yang ketiga, saya paling suka yang ikan tu. Sebab apa? Sebab ikan tu dia memang very variety lah. Colour-colour dia memang menarik lah. So korang kena tengok. Sumpah kena tengok. Wajib repeat. Okay, so macam mana? So Wajib repeat. Kena datang. Siapa yang tengok video ni tolonglah datang Vietnam tengok Water Puppet Show. Conok angat-angat. Yeah, let's go. Okay. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky.
feeling bolder. Going out, going out, going all the way. Going out, yeah, yeah. Going out, going out, going all the way. 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 Going With the moment, press repeat. Get 'em up on the edge of the seat. Set your head a little higher. We're gonna go, gonna go, gonna go there. Hai, so kita orang akan naik bus hop on, hop off. Tapi dia kena hip hop dulu. Cuba hip hop. Wait. Wait, sini. Okay. Okay, apa kata awak pula bercakap? Okay, inilah suasana apa keadaan. Sorry. Okay, inilah keadaan bus hop on hop off di Ho Chi Minh. So, kita buat tour guide sikit. Let's go. So, bus ni 2 tingkat. And then dekat atas ni dia macam dekat, kalau dekat KL ada macam repeat KL. So, kita akan dapat layan view dekat bandar Ho Chi Minh ni. Come on. Okay semua, setelah sekian lama kita jalan tadi, starting daripada Golden Water Puppet Show tadi sampai ke sini, kau main jauh perjalanan dalam 1.3 km. Kita dah jalan, kita dah akhirnya sampai untuk hop on hop off bus. Kita akan lakukan city night tour pada malam ni. Kita pusing satu bandar, lalu jambatan luar, dalam, pusing habis. Lepas tu kita akan tengoklah keadaan pada malam ni. Okay. So kalau korang nak tengok juga sekali, nanti korang boleh stay tune, follow sampai habis. Jangan end video ni. Kita tengok sama-sama, alright? Let's go. Woohoo! Guys, video tu tengah. Bro. Alright guys, kita dah sampai di penghujung ah. So kita dah lama sangat lah kita dah ronda macam apa, kita gunakan servis hop on hop off Ho Chi Minh. So kita dah pusing apa bandar Ho Chi Minh ni. So memang kita dapat lihat macam dia punya building dia yang sangat menarik, warna-warna yang sangat interaktif. Wow. So saya boleh bagi rate dekat sini 9/10 lah. Dia punya building lah sangat menarik perhatian saya. So untuk korang tunggu konten esok. Kita ada lagi aktiviti yang menarik, aktiviti yang lagi lasak. So korang tunggu, stay tune lah. Ciao. Hey, yang
Abang, sikit. A third body was found here today. A Poughkeepsie couple vanished over the weekend. Oh, ini seronok. Hei, ini 100 nak apa? Sama-sama. Turun kat atas. Turun kat atas.